Perhatian kepada orang pantai timur Sabah. Kamu tahukah di Tawau ada tempat masuk percuma, tapi budak-budak boleh belajar sains sambil bermain. Jadi inilah dia Science Explore Tawau di Garden City. Tempat ni memang sesuai lah bawa anak, adik atau student. Di sini memang banyak aktiviti interaktif. Ada eksperimen elektrik, bina kincir angin, kereta guna angin, siap belajar coding asas lagi. Tapi bukan setakat tengok, tapi terus cuba sendiri. Budak-budak memang suka, orang dewasa pun layan. Kalau kamu di Tawau, jangan lupa singgah. Masuk percuma, ilmu pun dapat. Tempat ni buka setiap hari dari jam 9 pagi hingga 5 petang. Aktiviti di sini kamu boleh bermain sambil belajar konsep sains tu sendiri. Dulu masa di sekolah, aku ni adalah juga begitu minat dengan fizik. Tapi kalau benda-benda lain tu mungkin okey juga. Jadi di sini macam mengimbau balik jugalah kenangan masa zaman sekolah. Kalau zaman aku dulu, belajar kebanyakannya daripada buku teks. Jadi cara belajar sekarang lebih kepada praktikal. Lebih senang faham. Jadi di sinilah tempat yang kamu boleh belajar dan memahami konsep sains itu sendiri. Kalau kamu tidak paham apa yang perlu dibuat di sini, ada juga staf di sini yang sedia membantu dan menerangkan apa yang perlu dibuat dan konsep-konsep sains yang ada di sini. Yang penting, jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya, sesat jalan. Contohnya rangka tulang dinosaur ni, staf dia tanya mana part-part binatang dan Amsyar tinggal gabungkan sendiri. Mana geng-geng robotik dulu tu? Cuba try ni, samakah macam dulu? Sebab aku dulu ndak sempat mau join robotik ni. Tahu ke depan, ke belakang, kiri kanan saja ni. Lepas tu aku try sendiri cara buat kincir angin macam mana dia boleh menghasilkan kuasa elektrik. Kalau kita tengok di luar negara memang banyaklah kincir angin di tempat yang kuat anginnya. Jadi di sini kamu boleh test desain kamu sendiri. Kamu tengok tu kalau desain macam ni memang tinggilah kuasa yang dihasilkan. Tapi kalau macam ni desainnya power pun tidak begitu kuat lah. Jadi yang ni adalah Ever Bright Light Wall. Ni kamu boleh kawal corak lampu untuk gabungkan kreativiti dan teknologi. Jadi Akif dia pusing-pusing sajalah. Tapi excited juga dia. Lah, stop. Lepas tu kami cuba juga untuk menghasilkan binaan jembatan yang kukuh mengikut jarak dia. Tapi macam itulah. Ni Akif pula cuba menggerakkan ni robot. Kau tengok memang happy lah dia bila setiap kali pergerakan tu. Ada banyak lagi stesen yang aku nak tunjukkan di sini. Tapi kalau kamu ada di Tawau, jangan lupa datang sini di Explore Science Tawau, berada di first floor Garden City.